breast pump, idaman aku dah sampai, Spectra Dual Compact. Sebelum ni aku guna Spectra 9 Plus. So memang power lah sebab usia dia dah 9 tahun tapi dah rosak. Alang-alang dah rosak tu, aku belilah upgrade. Kita beli yang dual compact. Yang ni harga dia, aku beli ada voucher masa tu. RM854.66. Kenapa aku nak cari juga model Spectra ni? Sebab sebelum ni memang aku guna Spectra 9 Plus. Yang ni 9 tahun lepas aku guna. So aku guna yang ni memang performance dia memang padu. Alang-alang kita tengok dah 9 tahun kan, kita carilah yang upgrade punya model. So kita unboxing ni. Kita test dulu performance dia. Lebih bagus tak daripada yang 9 Plus ni. 4 free gift aku dapat iaitu ice pack, botol susu ni. Lepas tu yang ni, silikon ni. Dengan hands free cup. Ni aku ambil saiz 28mm. Ni hands free dia macam ni lah. Ni senang kalau nak bawa pergi kerja ke apa kan. Tapi yang sebelum ni aku kat rumah pun pakai je handsfree sebab senang nak bawa kerja. Ni handsfree. Jom kita unboxing. Kita tengok dulu kat dalam. Dia besar jugalah dia punya pump dia. Tapi tak apalah. Okey je. Janji aku nak performance dia padu. Okay. Yang ni yang 9 Plus yang aku beli dulu. Yang ni senang dia, masuk dalam poket dia dulu aku pakai. Tapi yang ni nak masuk dalam poket agak besar jugalah, tengoklah. Ni pun agak berat. Yang ni ringan. Okay, tak apa. Ni dia USB Type-C. Nak charge ke apa, guna Type-C. Nak masuk dia punya tube lah. Okay, tengok sekejap. Bagi botol. Botol 5 ounce. Lembut 2 botol dia bagi. Lepas tu battery charger Type-C dia bagi. Yang ni komponen dia lah, part dia. Dia bagi tube ni dengan yang corong ni. Okay. Dua set. Jom kita test pula performance dia. Dia banyak jugalah nak set up. So, kita akan mulakan dengan yang ni lah. Ya tak? Ni kecil. Besar ni masuk sini. Lepas tu kecil ni masuk tubing ni. Okay. Lepas tu kecil ni kat sini. Ada yang putih ni masuk dekat sini. Tu on. Okay, ni ada kanan dan kiri. Oh, bunyi dia. Ni kalau duduk sebelah pun tak dengar Bunyi dia tak sekuat macam yang aku punya yang lama ni. Yang lama ni kuat bunyi dia. Yang ni tak kuat bunyi dia. Ni kalau orang sebelah pun tak berapa dengar. Okay, yang bagusnya yang model ni kita boleh set. Kalau kita nak guna pump belah kanan saja, boleh set untuk belah kanan saja. Belah kiri ni dia boleh duduk diam-diam. Ni kalau kita nak buat kiri juga. Speed dia sampai 12. Yang ni sama gak? 12. Ni kita boleh kurangkan. Kalau nak kurangkan kan. Yang ni pun boleh kurangkan. Kita boleh ikut speed apa yang kita nak. Lepas tu yang ni kita nak pilih mode apa. Best guna Spectra ni sebab bila ada fasa susu drop, aku akan recover balik guna breast pump Spectra Dual Compact ni. Memang hasil dia terbaik.